Assalamualaikum guys, kembali lagi channel saya Zenta Gaming. Widih. So Olhas dah update guys. Update apa? CPM. Macam biasa ya, selepas 6 bulan dia akan update CPM lah. 6 bulan ke 5 bulan atau 4 bulan, paling cepat. So kali ni, korang tengok kat belakang tu, nama update, nama. So kali ni full salji. Semua salji. Kat lobby ni pun salji. Siap ada Olaf, orang salji tu. So dalam video kali ni korang tengok sampai habis sebab ada 5 kereta baru yang korang perlu namakan. And then kalau betul, Zenta akan ada bagi hadiah. Kalau yang siapa yang betul lah, seorang saja. Okay, so ni 4.9.6 adalah update terbaru dia. Sebelum ni 4.9.4. So lama jugalah. So ada work seri work, dia dah fix. Lepas tu game optimization macam biasa dengan bug. So update city, update winter case tu biasa saja. So ada 5 kereta baru yang Zenta nak korang namakan sebab Zenta tak tahu nama dia. And then ada satu kereta yang Zenta minat, yang Carrera tu, tak silap Zenta ingat. Tak ingat nama dia Carrera apa dah. Korang boleh namakan dekat ruangan komen. So korang minat kereta yang mana guys, and then korang nak Zenta buat giveaway tak kereta ni. So guys, sebelum tu korang jangan subscribe, like, comment, share dulu. Okay, so ni kereta yang pertama. Wush, murah saja kan. Dia pakai duit sejuta lebih. So okey lah. Ini untuk kereta rally guys. Lagi kita review adakah CPM sudah dipenuhi salji. Yelah, musim Christmas kan. Dan kita pun dah nak Christmas ni, bulan 12 ni. Kita tak boleh sambut, haram. So kita just enjoy the moment, dapat cuti free. So guys, okay, semua kereta ni gempak-gempak kan. Kereta mahal, ni pakai coins. Wih, ni macam Mercedes guys. Mercedes. Ini Mercedes apa Zenta tak tahu, korang kena komen. Ingatkan Rolls Royce tadi, punya Mercedes. So wih, kita boleh kereta yang keempat pula. Ni lah Zenta cakap Zenta minat yang ni. Ini dulu Zenta pernah main dekat dalam Need for Speed dekat PS2. Wih, zaman tu kereta ni, wih, baik tu. Dia masukkan kenapa tak masukkan Wira kan? Susah sangat ke dia nak buat Wira. Ni BMW hatchback. Orang boleh buat Wira, lampu Wira kat belakang. Dulu kan zaman-zaman buat lampu Wira pakai BMW kan. Ni pun boleh. So ada Wira hatchback. Wira hatchback kan. Okay, so kita akan review satu kereta. Tapi sebelum tu kita tak tengok ada body kit apa je. Ni apa ni? Widih, Christmas betul ni guys. Olhas memang betul-betul sambut dia punya Christmas sampai buat body kit. Sial lah tak naklah kulit kelakar pula tengok. Screenshot dulu guys untuk buat thumbnail. Okay, so kau rasa okey ke, sesuai ke? Zenta rasa sesuai untuk kereta macam Ford Ranger. Untuk Hilux sesuai lah kan. Kalau untuk kereta-kereta sport macam ni, mana sesuai geng? Tak sesuai. Ni kereta ni lawa warna merah je. Dia menyala warna merah. So Malaysia tu wajib guys. Malaysia sekejap kita tukar nama plate dulu. Apa nama plate api macam ni? Ni bawa lawa geng. Ada Doraemon. So kita download interior dulu. Lawa tu. Sekejap kita setting dulu. Atau kita review city satu. Dengan cerita city satu dipenuhi salji So kalau boleh satu dunia CPM dia dah salji kan. Okay, so let's go. So apa pendapat korang? Sila komen. Kenapa Olhas buat CPM salji? Ada update baru ke ni? Version 1 si Oppo CPH. Dia bagi detail sekali ya dekat bawah tu. Sebelum ni tak ada. What the heck man? What the? Geng, satu ni penuh salji. Shit. Jalan pun dah jadi salji guys. So kita tak cakap banyak, memang kau tengok lah ni. Betul-betul tu, real tu. Dia tak macam boleh tembus. Waduh, semuanya jadi putih tu. Ada orang salji ni. Apa benda ni geng? So lepas ni kalau korang buat event, korang tak boleh elak lah salji ni. Tak buat video cinematic ke apa, memang akan nampak orang salji ni kan. Jadi
Okey, jap kita tengok naik atas tu. Ui, jalan mana putih terus tu. Putih macam putih barulah putih. Tak, ini apa pasal ni putih sangat? Rasa sama je jalan dia kan? Rasa sama je? Tak juga kan? Dah biasa ni putih sangat melepak ni. Gila geng. Okey. Sebelum ni kan dia buat saji dekat pulau tu je kan saja. Kat home tour. Ni satu. Korang tengoklah putih bye. Putih. Weh ni tak faham lah. Tak apalah. Kita enjoy je. Mungkin sekejap je. Mungkin dalam Christmas ni saja update dia. Kalau selamanya Jenta Olas kena buat satu feature di mana boleh tukar-tukar cuaca. Kini boleh tukar cuaca winter, cuaca biasa. Ini kalau saji aja berterusan macam mana kan? Lawa weh. Depan ni dia punya tempat letak barang. Belakang ni korang tengok. What the heck, detail boy. Detail gila tu. Baik Olas, engine dia smart. So kita nak ambil gambar sekejap. Kena ambil gambar geng. Buat kenang-kenangan. Okey, ni kat sini Jenta try full lah. Lawa juga senja ni. Lawa matahari dia. Sekejap. Cuba kalau naik. Betul lah geng. Siang, petang, malam, semua saji. Macam mana kita nak tukar cuaca ni geng? Tak apalah, itu nantilah kita review je lah dulu. Lagi kita review kereta lagi 4 lah geng Kita dah review kereta ni. Lagi 4 kereta tu Jenta akan review juga. Korang relax je. So kalau korang nak, korang komen. Kalau korang komen nama dia orang betul, korang boleh minta Jenta kereta ni. Korang nak lah. Kalau korang tak ada, sekejap Jenta adjust dia punya lighting. Okay. Alright. So Jenta akan buat konvoi kereta ni nanti. Kereta sport ni pasti. Tapi kalau korang nak lah, dari satu ramai yang minta. Sebab dia ramai sangat minta konvoi Wira bila, mari bila. Tu je lah korang nak. Tapi korang tak tengok pun sampai habis. Jenta suruh tengok daripada awal sampai habis, tak nak tengok. Tahu nak join je, tahu nak suruh je. Tengok tak nak, like tak nak, subscribe tak nak. Nasib baiklah subscribe tu tak boleh tahu. Nasib baiklah tak boleh tahu siapa yang tengok saja tapi tak subscribe. Kalau boleh tahu tu siap dia. Macam tak makan. Tak adalah. So kepada yang korang yang tengok ni, yang tak subscribe lagi, korang boleh lah subscribe geng. Sebab kebanyakannya dia tengok saja tak subscribe kan. Dan tekan button like sekali. Korang tekan button like tu supaya video Jenta lebih tersebar kat orang lain. So kalau korang tekan button share pun boleh. Korang copy link, share kat kawan-kawan korang. So tengok kejap. Tak lama bos, 10 minit je. Okay geng, so jangan skip. Itulah video Jenta, jangan skip. Itu Jenta suka. So apa rasa jalan ni berputih guys. Sebelum ni jalan ni kayu tau. Kayu-kayu yang macam dekat tempat lompat tu. Kayu. Masa tempat lompat ni tak saji? Besar. Ini salah satu benda yang Olas tak titik beratkan ataupun pelik. Entah satu soalan lah. Pasal Ferris wheel tu sentiasa berpusing 24 jam. Tak pernah berhenti. Tak ada orang pun. So detail saji pun ada dekat tayar, dekat rem ni. So guys, Jenta sedang mencari orang saji. Jenta sedang mencari orang saji sebab Jenta nak bergambar. Sini boleh kot. Sini boleh lah. Sekejap kita parking elok dulu sebelah dia. Okay. Alright, sebelah dia parking elok. Okay, mantap, cantik. Alright. What the? Push. Boleh jatuh? Boleh jatuh? Hilang? Jenta terlanggar ke kan? Hilang tu. Olaf jatuh. Mana dia pergi? Orang saji tu hilang kan? Sekejap, kita try langgar orang saji tu. Gelap. Kita bagi kita ambil yang kat bawah tadi. Boleh langgar orang saji tu. Ingat kan tak boleh? Boleh rupanya. Okay, kita try langgar yang ni. What happen Oi, terpelanting naik. Patutlah macam tu rupanya. Korang langgar saji tu terpelanting baik.
Terpelanting tu. Okey. So tu salah satu feature baru lah, walaupun tak ada guna sebenarnya. Dia nampaklah realistik kan, tapi tak realistik sebab terpelanting kan. So apa korang komen? Cuba korang komen. Uish, baik tu, gempak tu dia punya salji ni. Nampak real. Okey guys, so cuba korang komen. Korang minat tak salji ni geng sebenarnya? Korang mesti tertunggu-tunggu bila Zenta nak review kereta 5. Sabar, kita lagi 2 minit berbaki. Korang kena lah tengok sampai habis. Sabar jap, Zenta nak bergambar dengan orang salji ni. Bukan selalu kan? Bukan selalu. Walaupun orang salji ni lepas ni akan ada selalu dekat sini. Alright. Okay ngam coy. Okay, jom let's go, kita review kereta lagi 4 tu. Walaupun kereta dia biasa-biasa je, tak ada apa yang menarik sebenarnya, tapi Zenta review untuk korang. Alright, so kereta yang pertama, kita ada kereta apa ni, tak tahu nama dia. So korang cuba namakan dekat bawah. Cuba komen, sila komen. Sila komen. So kereta pertama, tadi kereta pertama dah. Kereta kedua, kereta merah tadi pertama. Kereta kedua kita ada. Alright. Nampak pelik lah, nampak macam kelakar sikit kereta ni. Kecil, tapi macam sesuai untuk rally lah guys. Dia punya bumper depan, style depan tu macam kereta rally guys. Betul ke kereta rally ni? Wish, enjin dia boleh, nice. Okay, belakang dia macam biasa lah, tak ada apa yang menarik pun. So kita ambil gambar kejap geng. Zenta akan ambil gambar. So kalau korang nak tahu, Zenta buat thumbnail macam ni lah. Thumbnail tu apa? Thumbnail tu gambar yang kat depan je lah. Yang korang tekan video Zenta, korang tengok gambar ni, ni lah. Korang kena ambil gambar dulu. Kalau korang nak buat YouTube, korang kena thumbnail. So kita akan teruskan ke kereta yang kedua. Kereta yang kedua kereta apa? Zenta pun tak tahu nama dia. Ni kereta apa ni? Dia siap ada sunroof. Ini okey lah. Kita new update ni tak adalah pelik-pelik, tak adalah, normal biasa. Cuma satu kereta sport tu kenalah. Jangan tak ada langsung kereta sport tu kan. Okay, ni kereta apa entah ni, korang sila namakan. Dia macam Audi tapi macam macam bukan Audi, tak tahu lah geng. Tapi dia punya besar saya bonet depan dia. Dia punya sunroof pun besar, tapi bukan boleh buka pun. Sekejap, kita kecak-kecok dulu guys. Alright, so kereta yang ketiga kereta apa? Mercedes pelik. Mercedes Rolls Royce. Macam collab. Dia macam collab dengan Rolls Royce sebab dekat dia punya apa ni, dia punya lebih kurang orang kata. Dekat pula, dia punya bentuk lebih kurang. Kau tengoklah depan dia, belakang dia tak nampak macam Mercedes langsung. Dia ada logo Mercedes je kat atas tu. Yang besar batu kat sini. Okay. Alright, biasa. Ni kata-kata orang-orang mahal lah kan ya. Sini kata-kata macam luxury. Kata-kata orang kaya. Steady orang kata steady. Alright, so screenshot. Okay geng. So lagi kereta terakhir tu geng. Tadi kereta keempat Carrera. Okay, kereta terakhir. Kereta yang terakhir. Sekejap. Ni BMW hatchback. BMW dah lah dia masukkan BMW yang lama. Lepas tu hatchback pula tu. Macam tak ada kereta lain je geng dia nak masukkan kan. Banyak lagi kereta lain. BMW hatchback juga dia masukkan. Aduh, aku rasa orang sana dah minta. Okay, buruk je punya kereta ni. Kau ada apa pun. Okay, Zenta tarik balik. Zenta punya cakap tak ada apa. Dia punya bonet depan buka ke belakang macam tu kan. So bukan biasa-biasa BMW hatchback ni. Korang tengok dia punya bonet buka ke depan, terbalik kan. So okey lah. Bukan biasa-biasa, bukan saja ni nice lah juga Steady. Sorry, saya tarik balik ke kata saya sebab saya tengok keunikan bonet depan dia guys. So korang patut beli, nice juga. Sebab susah nak jumpa kereta yang ada bonet ke depan macam ni. Sebab mostly semua bonet buka macam biasa. Pintu kat atas tu adalah kereta-kereta mahal. Ini kereta lama bonet macam ni guys. Jarang-jarang
So okay, steady. So guys, apa pendapat korang tentang update kali ni? Kalau korang suka video ni, korang boleh tekan button like, comment and subscribe korang. Jangan lupa tengok video Zenta dekat TikTok, follow TikTok Zenta, and then follow Zenta punya IG semua, and then join membership Zenta sebab Zenta ada buat group untuk, dan ada buat event untuk house membership lah. Lepas tu korang boleh support Zenta dekat Social Bus. Social Bus apa? Korang boleh donate lah kalau korang nak donate lah, nak bantu Zenta beli PC baru ke, korang boleh donate kat situ lah. RM1 seorang pun tak apa guys, RM1 seorang. So senang saja. Korang nak join membership boleh, ada group WhatsApp sekali, group WhatsApp channel dekat link di description. Kat situ ada membership Social Bus TikTok Zenta dengan link group WhatsApp, korang boleh join. Alright, so guys, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa tekan subscribe, comment, share. Bye bye guys, thank you for watching.